Geng, korang pernah tak tengok animasi belakang aku ni? Animasi dekat belakang aku ni mesti ada yang kenal, ada yang tak kenal. Sebab animasi ni underrated gila weh kat Malaysia ni. Nama animasi ni Saladin. Saladin ni merupakan animasi 3D yang bergenre aksi, pengembaraan dan sejarah. Sinopsi ringkas, animasi ni mengisahkan tentang seorang tokoh yang hebat mengikut sejarah Islam pada masa dulu, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ni dulu hebat geng. Dia selalu join perang dan jarang lah nak kalah. Kebanyakannya mesti menang dan beliau merupakan sahabat Rasulullah pada masa dulu. Ush, memang best lah nak dijadikan animasi kan? Tapi cerita animasi ni tak pasal perang sangat pun. Dia pasal cerita tentang Saladin ni, seorang pemuda yang berani sebelum menjadi tokoh sejarah Islam yang hebat pada masa itu. Memang ada tokoh tambah sikit untuk menjadikan jalan cerita animasi ni lebih menarik dan lebih sesuai lah untuk ditonton oleh golongan gen yang sekarang lah. Tapi sayang sebab cerita animasi ni hanya ditayangkan sebanyak 13 episod saja sepanjang satu musim. Lepas tu dah tak ada sambungan dah. Mungkin kurang sambutan kot. Yelah, market animasi Malaysia ni kena ada aksi-aksi, ada kuasa-kuasa, baru boleh pergi. Overall best lah sebab aku pun layan juga animasi ni dulu. So macam mana? Dapat sesuatu? Repost lah, bagi semua tahu. Alhamdulillah, memang terbaik.